Alright. Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, so Alhamdulillah kita berjaya berjumpa dalam sesi live pagi ni hari Jumaat bersamaan dengan 7 Mac 2025. Saya rasa kita dah puasa beberapa hari ni. Beberapa hari kita puasa dalam Ramadan ni kan. Dan sebelum kita nak mulakan sesi live kita pagi ni, sekiranya audio dan visual saya clear, tolong komen padu dekat ruang komen, tolong tekan like, tolong tekan love sebelum kita nak mulakan sesi perkongsian kita pagi ni lah, insyaAllah. Okay, tolong komen padu sebelum kita nak mulakan sesi kita insyaAllah pagi ni. So Alhamdulillah, sebelum kita nak mulakan juga, saya nak memperkenalkan diri dulu kepada anda yang mungkin pertama kali menonton sesi live bersama dengan kita pagi ni. So saya nak memperkenalkan diri dulu. So nama saya Syakil Haziq, boleh panggil saya Coach Syakil Haziq. Dan Alhamdulillah di Malaysia saya merupakan antara ahli termuda yang menjadi full member of Society of Technical Analysts MSTA United Kingdom. Dan Alhamdulillah di Malaysia juga saya merupakan antara ahli termuda yang mendapat Certified Financial Technician CFT US. Alhamdulillah dengan Allah. Alright, saya juga telah menghabiskan saya punya Masters dalam Islamic Financial Practice MIFP di INSIF, which is universiti ni adalah di bawah Bank Negara Malaysia. Dan Alhamdulillah saya juga merupakan antara panelis jemputan di RTM TV1 dalam rancangan BIS Malaysia. Petang semalam saya ada slot selama 2 minit. Petang semalam tak lama lah. Petang semalam kita tak share dekat kita punya page sebab saya punya slot sekejap je semalam dalam 2 minit, di mana kita review tentang pasaran-pasaran ASEAN lah semalam dekat TV1. So slot kita 2 minit je. Jadi kita tak share dekat page untuk kita nak kongsikan because pendek sangat. Okay, insyaAllah kalau kita ada slot yang lebih panjang, nanti kita akan kongsikan dekat page untuk kita maklumkan kepada tuan-tuan dan perempuan lah. Okay, so Alhamdulillah, di samping tu juga saya juga merupakan antara panel industri yang telah dijemput untuk membuat semakan kurikulum untuk universiti UiTM, untuk kita buat semakan subjek syllabus di bawah kos diploma dan degree investment lah. Saya merupakan salah seorang pakar industri yang telah dijemput untuk buat semakan kurikulum. Mungkin siapa yang tak tahu, kebanyakan daripada syllabus yang ada di universiti akan disemak oleh orang-orang industri lah. Saya adalah antara orang manusia daripada industri yang telah dijemput oleh pihak universiti sebelum ini untuk membuat semakan kurikulum, nak check sama ada syllabus itu follow tak, tally tak dengan apa yang ada di dalam industri lah. Jadi tapi bila kita dah semak, saya rasa syllabus ataupun subjek yang berada dalam kos diploma dengan degree UiTM, saya rasa cukup padu lah daripada segi isi kandungannya lah. Okay, so that's a little bit pasal saya. So pagi ni insyaAllah santai je, hari ni hari Jumaat, esok Sabtu, Ahad cuti. So kita nak sharing sikit, just nak berkongsi. Ini adalah pandangan, this is my personal point of view lah, my personal point of view. Yang mungkin sebelum ni ramai orang kata saham ni adalah untuk semua orang, tapi bagi saya sejujurnya saya boleh katakan saham ni bukan untuk semua orang. It's not for everybody. Bukan semua orang boleh terlibat dengan saham ni, sebab dia hanya insan-insan yang terpilih yang mungkin anda adalah antara insan-insan terpilih
yang mungkin boleh terlibat dengan saham ni lah. Okay. Kenapa saya katakan macam ni? Sebab I've been in the market hampir lebih kurang 10 tahun lebih lah. I think more than 10 years lah dekat dalam industri saham ni. Dan saya dah jumpa bermacam-macam jenis kerenah manusia. Dan saya pun juga berjumpa dengan pelbagai jenis student yang bersama dengan saya sebelum-sebelum ni. Okay, jadi ada beberapa kriteria yang perlu dipenuhi. Bagi saya lah, ini pandangan saya. Ada beberapa kriteria yang perlu dipenuhi sebelum anda nak terlibat dengan saham ni. Guys, sambil tolong tekan like, tolong tekan love, dan tolong tekan button share juga, insyaAllah. Okay, so saya nak kongsikan ada beberapa kriteria yang diperlukan sekiranya anda ingin ataupun mahu terlibat dengan saham ni. There's a few kriteria lah yang saya tengok penting. Sebab sepanjang saya tengok ni, ada beberapa kriteria yang saya rasa kalau anda dalam kriteria ni, bagi saya anda mungkin tak boleh terlibat lah. You cannot, you tak boleh terlibat dengan saham ni lah. Okay, jujur saya cakap lah. Okay, so ada beberapa yang pertama sekali tuan-tuan. Okay, first kita nak kena faham. Sebab paling penting adalah bila anda nak terlibat dengan saham, you want to invest ataupun you nak trade dekat dalam market saham ni, nombor satu anda kena faham daripada segi risk lah, daripada segi risk. Okay, risk ni maksudnya apa? As we know, bila kita invest ataupun kita trade dekat dalam saham ni, ada potensi, ada potential untuk anda akan rugi. Dia bukan potensi lah, dia memang hampir pasti dia bukan potensi dah, tapi dia hampir pasti you akan rugi lah. Okay, so first of all, anda kena check diri anda ni, adakah anda ni jenis yang boleh menerima kerugian. Okay, sebab point nombor satu adalah, can you bear the losses? Adakah anda boleh bear the losses? Adakah anda boleh menerima kerugian? Sebab sepanjang saya dekat dalam industri ni, saya pernah jumpa ada di kalangan sahabat-sahabat yang memang dia tidak boleh menerima kerugian. Bermaksud dia langsung tak boleh rugilah. Saya pernah jumpa kalangan-kalangan sahabat berada dalam keadaan ataupun fasa begitu. So kalau anda memang yang jenis tak boleh rugi, yang sikit pun tak boleh rugi, walaupun sebab anda kena faham, even though kalau anda dah belajar pun, you have the knowledge, you dah belajar, ada ilmu, ada formula, ada teknik, ada strategi dan sebagainya, tapi dia bukan memberi jaminan bahawa anda akan untung. Anda kena ingat tu, anda ada ilmu, anda ada knowledge, anda ada strategi, dia tidak memberi jaminan anda akan untung. Sebab anda kena faham, sama anda buat investment ke, sama anda buat trading ke, kedua-dua ni memerlukan skill. Dan skill ini adalah sesuatu yang perlu dibina, dan bukan kita belajar sehari, 2 hari, 3 hari kita dah boleh buat secara langsung lah. So benda tu sudah pasti mengambil masa lah, ambil masa untuk ianya dibina. Dia ambil masa lah untuk dibina. So dia tidak belajar 1, 2, 3 hari, so you balik, you terus boleh buat, tak. Okay, saya cakap dia mengambil masa lah. It takes times untuk kita nak membina sesuatu skill. Itu yang pertama. Jadi saya pernah jumpa ada yang dah ada knowledge, ada ilmu, dah belajar, tapi dia masih tak boleh terima kerugian. Memang ada certain sahabat-sahabat dalam situasi macam tu lah. So my advice adalah, nasihat saya, kalau you berada dalam kategori tersebut, adalah dilarang. Bagi saya larang lah. Saya larang you untuk terlibat dengan saham ni. Saya sangat larang untuk anda terlibat dengan saham ni kalau anda berada dalam situasi tersebut. If you are in that kind of situation, so jangan terlibat dengan di saham dan sebagainya. Sebab ada kemungkinan rugi tu adalah very high. So jangan buatlah. Itu yang pertama. Okay, that's the first part. Okay, yang kedua. Okay, yang kedua, bagi saya, saham ni juga bukanlah untuk semua orang. It's not for everybody. Sebab kedua ni saya nak sebut sikit berkenaan dengan tahap kewangan. Your punya tahap kewangan. Okay, bila kita faham tentang tahap kewangan ni tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali paling penting, sebelum anda nak terlibat dengan investment, pelaburan dekat dalam saham ataupun trading dekat saham ni, pertama sekali adalah kita kena tengok daripada tahap kewangan, iaitu daripada segi simpanan. Alright, berapa simpanan yang anda ada? Okay, this is very important. So pada pandangan saya, kalau simpanan anda tak berapa nak ada, so saya suggest do not, jangan terlibat lagi dengan saham. Okay, so simpanan ni bagi saya, pandangan saya, paling selamat sekurang-kurangnya minimum 6 bulan sehingga 12 bulan gaji. Itu minimum. 6 bulan tu adalah minimum sehingga 12 bulan gaji. Tapi kalau anda boleh simpan more than 12 bulan gaji anda, itu adalah lebih bagus. So maksudnya apa?
formula mudah lah saya kira. Contohlah gaji you 1,000 sebulan, walaupun tak logik, okay, 1,000 sebulan. So sekurang-kurangnya anda mesti ada simpanan sebanyak RM6,000 ataupun RM12,000, baru anda boleh terlibat dengan sebarang pelaburan. Okay, so sekiranya anda tak ada lagi simpanan 6 bulan sehingga 12 bulan, adalah saya tidak begitu menggalakkan lah untuk anda terlibat dengan pelaburan, because bagi saya simpanan ni adalah very important, adalah sangat-sangat penting. So saya tak suggest kalau anda tidak ada simpanan 6 bulan hingga 12 bulan gaji, anda nak terus terlibat dengan saham. So saya tidak berapa galakkan, saya tak galakkan lah. Okay, now bila anda dah ada 6 bulan hingga 12 bulan gaji, bukan bermaksud tak kewangan anda dah okay, bukan bermaksud anda boleh terus terlibat dengan saham pun, tidak juga. Okay, for me tak tepat juga kaedah macam tu. Next fasa yang seterusnya adalah pada pandangan saya, apa yang anda perlu buat adalah anda kena bermula dengan dah 6 hingga 12 bulan tu adalah memang for the sake of simpanan untuk kecemasan lah, in case of simpanan untuk gaji, dia adalah 6 bulan ke 12 bulan gaji. Itu pertama. Yang kedua, bila dah ada lebih sikit, apa yang anda boleh buat, anda boleh bermula dengan pelaburan yang berisiko rendah. Sebagai contoh, mungkin anda boleh simpan di fixed deposit, yang mana kalau kita faham, bila kita simpan kat fixed deposit ni risikonya sangat-sangat rendah lah, mana anda boleh dapat return dan risikonya adalah pada fasa dan kadar yang rendah. Okay, itu adalah sangat penting, kena bermula dengan pelaburan yang berisiko rendah. So once anda dah selesai dengan berisiko rendah, anda dah rasa daripada segi pulangan, anda dah rasa daripada segi dividen dan sebagainya. Okay, kemudian daripada dividen tersebut ataupun daripada duit yang lebihan daripada apa yang anda dah buat pelaburan di tempat yang lebih selamat tadi, so barulah anda masukkan dekat dalam pelaburan saham dekat dalam Bursa Malaysia, baru boleh masuk. Okay, dan bila anda nak bermula juga, suka saya nak kongsikan juga, jangan terus bermula dengan modal ataupun dengan capital yang besar. Okay, bermulalah dengan modal ataupun capital yang kecil. Okay, sebab macam saya katakan tadi, bila kita duduk dekat dalam saham, kita nak buat duit dekat dalam market Bursa Malaysia ni, ada risiko untuk kita nak rugi. Dan sekiranya anda bermula dengan modal yang besar, capital yang besar, so akan ada kemungkinan untuk anda pun akan rugi besar. So bermula dengan modal yang kecil, dengan modal yang kecil, dan daripada modal yang kecil itulah anda start invest ataupun anda start trade sikit demi sikit lah. That's the method lah. Dan yang paling penting sebenarnya bagi saya lah, ni adalah pada pandangan saya sendiri melalui pengalaman dan experience saya, kalau anda nak terlibat dengan saham ni, anda mesti ada mentality nak belajar. You want to learn, anda mesti ada that kind of mentality. Sebab kalau anda tak ada mentality nak belajar, bermaksud anda ada mentality nak berharap, anda ada mentality nak disuap, anda ada mentality nak tunggu by call dan sebagainya. So ada kemungkinan anda akan akan terhenti di pertengahan jalan lah. Anda akan terhenti di pertengahan jalan. Sebab nak cakap nak buat duit dekat dalam market, dalam saham ni adalah paling penting adalah ada mentality, ada kesungguhan untuk nak belajar. Mesti ada mentality dan mesti ada kesungguhan untuk belajar. Sekiranya anda ada mentality nak belajar dan ada kesungguhan nak belajar, so ada probability kemungkinan anda boleh sukses dekat dalam market ataupun dalam pelaburan saham ataupun dalam trading saham ni lah. Tapi kalau anda ada mentality yang tak nak, anda ada mentality okay nak disuap, nak benda mudah, nak senang, dan semualah yang 3S tu, nak duduk, nak senang, nak tidur, tak nak buat apa-apa. So bagi saya, anda bukanlah di kalangan orang yang boleh diselect untuk terlibat dengan pelaburan saham ni. So ini apa yang I think saya boleh share dan saya boleh kongsikan pagi ni. Okay, so hopefully membantulah. Alright, so saya rasa itu saja apa yang saya nak share pagi ni, just a short sharing update. So insyaAllah kita akan jumpa dalam sesi live yang akan datang. Dan sekiranya anda rasa perkongsian ini memberi manfaat, tolong tekan like, tolong tekan love dan tolong tekan button share. Dan sekiranya anda masih belum download ebook saham kita yang percuma, anda boleh pergi dekat komen, anda boleh tekan link dan downloadlah secara percuma. Dan insyaAllah untuk maklumat, tak lama lagi kita akan launch one of another ebook yang kita nak berikan secara percuma.
sempena bulan Ramadan ni lah, insyaAllah kita akan kongsikan tidak lama lagi. Kita akan launch dekat kita punya page lah, insyaAllah. Alright, so saya rasa itu saja apa yang saya nak share untuk pagi ni. So insyaAllah kita akan jumpa dalam sesi-sesi live yang akan datang lah. So itu saja. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berdagang, kurangkan kecaman, banyakkan senyuman. Assalamualaikum, bye bye.